Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Umar Mujahid, wartawan daripada unit penerbitan sekolah. Antum sedang menonton wawancara bersama alumni Batch United. Okey, baiklah. Sebelum memulakan wawancara ini, boleh tak Antuma berdua perkenalkan diri Antuma? Saya siapa? Dengan Anta ni. Okay. Bismillah, jadi start dengan Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi nama diberi Muhammad Irham Zahin bin Kamarul Zaman, salah seorang batch alumni United lah. Jadi Ana selepas habis SPM, itulah nak kenalkan diri sampai mana? Oh ya, boleh. Mungkin kalau Anta kan dulu mungkin Anta ada jawatan waktu sekolah menengah kan, okay. Anta PKP ke apa, sekarang Anta belajar di mana? Okey. Jadi nama ringkas apa semua. Okey lah. Jadi sekiranya zaman sekolah dulu lah. Zaman sekolah tu Ana salah seorang BKP lah, Badan Kebimbangan Belajar untuk unit KRS. Jadi setelah tamat pelajaran, Ana bersambung di Matrikulasi Selangor Banting dan seterusnya Ana sambung ke USIM lah dalam bidang IT lah, senang itu je lah untuk Ana. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Asma binti Muhammad Razali atau boleh panggil Asma je lah. So sama dengan Irham daripada Batch United. Dulu pun BKP juga, bawah unit Musola. Lepas tamat persekolahan, sambung belajar asasi ke UiTM Dengkil, ambil asasi sains. Lepas tu sambung degree UKM Psikologi dan kini dah bekerja lah. Okay, itu je. Okey, baiklah. So secara ringkasnya saya boleh panggil Anta Ilham. Ilham dan Irham dan Asma. Okey, baiklah. Terima kasih. Okey. Seperti yang kita semua tahu, dah jadi seperti tradisi untuk kita semua pelajar tingkatan 4 untuk kita menguruskan Hari Murabi di Sekolah Menengah Seri Al-Amin Bangi ini. So Antuma berdua boleh tak berikan apa-apa experience Antuma yang Antuma telah lalui semasa persediaan ataupun upacara Hari Murabi? Okay. Boleh. So start dengan Ana lah. Jadi bismillah. So pengalaman sepanjang kami menguruskan Hari Murabi Jadi dia kelakar sebab sejujurnya Hari Murabi ni orang kata satu event paling besar untuk batch lah kan. Itu pertama kali kami berinteraksi, berkumpul dan berbincang bersama kan. Jadi kira event besar lah untuk kami kan. Dan memang ikut pengalaman macam-macam jadilah. So kalau Ana personally ikutkan, Ana pun tak ingat Ana AJK apa, tapi baru diingatkan yang Ana ni mungkin AJK protokol. So memang seingat Ana memang tengah-langgang lah protokolnya kan. Biasalah pengalaman kan. Tapi nak dikatakan sebab waktu tu Ana memang fokus bahagian gimmick tau. Waktu tu kita ingat nak buat bombastic punya gimmick macam-macam kan. Sampai kan tak tidur malam orang kata. Tapi bila starting Hari Murabi tu, bila starting Hari Murabi tu nak dikatakan memang lari lah orang kata. Flow memang tak ikut. Memang orang kata saling koyak-mengoyaki lah. Memang Bani nak koyak lah macam kita kan. Tapi Alhamdulillah for somehow kita cuba manage balik kan. Kita try tengok, tarik balik mana yang lari. Kita try arrange balik. Dan Alhamdulillah at the end of the day memang jadilah, at least jadilah orang kata secara ringkas lah. Okay, so actually, so untuk Ana pula, sebenarnya sama dengan Irham juga AJK protokol. Tapi to be honest, I don't remember working with them. Tak adalah, ingat je sebenarnya. Tapi itulah, dah lama dah kita orang handle Hari Murabi ni 2017. Waktu kita orang form 4 lah. And macam Irham kata, it's actually a very fulfilling experience. And very memorable lah sebab lagi-lagi sebab this is the first event ataupun program yang satu batch included. Sebab selalu kan macam kalau BKP, okay send the BKP ataupun ikut unit kan. Tapi kali ni memang the whole batch. So I think it's a good experience untuk the whole batch sebab this is the time where kita boleh kenal new sides of everyone. So macam untuk pelantikan pengerusi ataupun timbalan pengarah ataupun timbalan pengarah pun tak semestinya tengok muka yang sama je kan. Tengok-tengok balik-balik ketua pelajar jadi pengarah, tapi kita orang tukarlah. Kita cari siapa yang
mungkin sebelum ni di sebalik batu je kan, tak nampak dia tapi kita rasa dia boleh dan kita lantik dia lah. Jadi kat sini it's a good opportunity lah untuk kita kenal and mengangkatlah strength masing-masing dalam menguruskan program. So seperti untuk Hari Merabi kan, untuk Hari Merabi pada tahun 2017 tu ada tak apa-apa tema yang ingin diketengahkan untuk korang punya Hari Merabi? Okay, jadi kami daripada batch 18, nama kita orang punya batch United 18. Okay, so dengan menginspirasikan nama batch kita orang United, kami punya tema Hari Guru pada 2017 tu ialah United Nation. Jadi kita orang ketengahkan tema yang berkaitan dengan kesatuan negara-negara dekat seluruh dunia lah. So macam mualim-mualimah pun kita orang bagi setiap seorang representatif negara masing-masing dan diorang kena datang Hari Guru tu mengikut pakaian tema negara masing-masing. So itu antara benda yang fun jugalah berkaitan dengan Hari Guru ni, where each batch boleh nak fikir tema macam mana yang diorang nak buat dan itulah yang akan jadi memorable untuk setiap batch kelainan tema Hari Guru tu. Okay, jelaslah bahawa yang Hari Merabi ni sememangnya boleh mengeratkan hubungan kita antara batch kita kan sebenarnya. Betul. So untuk yang tidak tahu, untuk antaranya batch Form 1, Hari Merabi merupakan hari untuk kita menyambut Hari Guru. Jadi memandangkan ianya merupakan Hari Guru, boleh tak antum berikan sedikit kata-kata tentang kenapa pentingnya kita sebagai pelajar untuk kita hormati guru-guru kita? Okay, jadi untuk Ana sendiri lah yang kata pengalaman sendiri sebab jujur kata waktu zaman form 5 lah Ana ni tak pandai tau. Tapi satu benda yang terjaga is adab kan. So salah satu subjek yang Ana rasa Ana barai ialah subjek sejarah tau. Tapi ada satu amalan kan, satu adab yang Ana try buat. Jadi salah satu amalan yang Ana buat ataupun adab ialah Ana ni rajin tau susun kasut mualimah mualimah marhamah tu kan. So Ana tahu kenapa memang kebiasaan Ana. So tapi memang sebenarnya Ana tak ada Ana kata pandai tau. Tapi alhamdulillah jadi mungkin keberkatan ke apa waktu SPM tu Ana memang lulus dapat A alhamdulillah. Okay, so kita masuk soalan kenapa pentingnya hormat guru. Okay, so hormat and respect. When it comes to we talking about respecting, right? Dia boleh kata it's human decency lah, basic common sense. Kita menghormati bukannya just because they are older than us, not just because they're teachers, but because they are also human. Berbahasa Inggeris pula. Sebab dia orang manusia kan. So kita sama manusia memang perlu ada rasa hormat, perlu ada rasa kasih sayang antara one another kan. So key point kat sini adalah hablum minan nas lah. So kita nak petik sikit lah ayat Quran kan. Surah Al-Isra ayat 7. Yang maksud, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu adalah untuk dirimu sendiri. So kita buat baik tu, bukannya ultimately because okay, kita nak buat baik untuk orang tu rasa baik. Tapi Allah dah tekankan kat sini, kita buat baik tu melantun pada kita juga. Bila kita hormati guru, kita boleh nak dapat doa mereka. Bila kita hormati guru, kita boleh dapat macam Ilham kata, kesenangan nak belajar tu. So apa pun buat baik tu, asas dia ialah human decency. Asas dia adalah untuk memperoleh kebaikan untuk diri sendiri juga. Okay, jadi ada tak nasihat untuk adik-adik tentang adab dengan guru? Okay, so nasihat pada adik-adik lah sebelum bersekolah lah. So untuk kami yang macam untuk saya lah, untuk kami yang dah melanjutkan kerja, dah tak ada dah opportunity untuk berguru ni secara formal lah, tak ada cikgu, tak ada pensyarah ke apa kan. So kat sini lah I feel like it's an opportunity untuk kita tunjuk way of appreciation untuk appreciate lah effort yang they have put in untuk educate kita, untuk bagi kasih sayang diorang kan. Bukan, dan terutamanya di alamin dia bukannya belajar untuk kejayaan dunia je, tapi diorang pun mendidik untuk kejayaan akhirat. So I think kita perlulah beradab dan actually show our appreciation lah terhadap hard work yang telah they put in for us.
Ya, jadi so nasihat untuk anak tentang adab okay, jadi kita just macam Asma katakan tadi lah, kita fikir benda yang akan berpantul balik pada diri kita balik kan. Jadi bila kita fikir macam tu, kita mesti nak terbaik untuk diri kita kan. Kita mestilah nak macam mana orang treat kita the best kan. Takkanlah kita nak orang bijak kita kan. So nasihat Ana, kalau antum rasa benda tu akan membuatkan antum kalau rasa kena sendiri akan terasa, cuba jauhkanlah kan. Kalau boleh treat people better lah kan for ours. Benda ni akan pantul balik kita kan. Kalau tak sekarang, benda ni kemudian hari tak kat kita, kat anak-anak kita. Confirm punya. Okay, sebab benda ni memang akan ada orang kata karma kan. Orang kata patah balik dekat kita. So nasihat anak, itulah adab sangat penting lah. Macam Imam Malik pun memang utamakan adab kan. Jadi utamakan adab. Sebab sekarang ni memang yelah orang kata pembinaan akhlak tu kan, adab tu sangat kurang kan. Jadi kita kena cuba cari peluang lah dan ruang untuk tengok keduahan hasanahan, siapa orang yang kita boleh rujuk kan, orang misali kan, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kan. Jadi itulah nasihat Ana lah dari segi adab So dia macam you should treat people the way you treat yourself lah. Yes. Betul. Okay. Okay, untuk soalan macam lari topik sikit, boleh tak Ana tahu korang berdua ni korang ada tak minat apa-apa subjek yang macam minat tu? Nak subjek minat subjek Jadi sejujurnya lah Ana minat subjek matematik lebih. Bukan sebab matematik itu sendiri, sebab Ana rasa ada kompetitif kat situ. So Ana ada seorang kawan ni yang kita orang suka bersaing tau. Sebab dia pandai, ada dapat 90 orang tak berhati kan. So kita macam bersaing. Menjadi minat lah senang cerita kan. Tapi secara untuk subjek tu sendiri sini tak ada lah. Jadi saya ada kawan pun jadi faktor ke lah. Okay, so untuk my batch, especially Banat, mungkin they would know my jawapan. Jawapan dia ialah Admaths lah. Walaupun itu jawapan yang orang pelik, macam banyak-banyak subjek pelik Admaths So actually I really love Admaths because it's hard. So I love something yang menguji pandai. Sebab bila dapat buat rasa pandai kan. So siapa je tak suka rasa macam tu. And science lah, science, chemistry, biology and also banyak. Banyak. Boleh nampak ya saya seorang pelajar yang bagaimana macam tu lah. So kalau boleh nak sebut sekarang saya sebut semua, tapi pilih yang tu je lah. Lagi susah lagi suka lah macam tu. Okay. Tapi tak suka bahasa Arab. Kurang. Maaf lah. Kat dia. Okay, baiklah, Ana rasa itu saja untuk kita punya wawancara khas pada petang ini. Terima kasih saudara Ilham dan saudari Asma kerana telah meluangkan masa bersama kami. Dan ya, terima kasih banyak-banyak. Okay, just go ahead. Terima kasih. Terima kasih. Okay, terima kasih.